Ramai sangat zaman sekarang ni duk kejar 5km, 10km ataupun half marathon. Tapi persoalannya, perlu ke kita ikut trend? Jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, jarak bukannya penentu. Larian yang jauh tak bermaksud larian tu betul. Kualiti latihan lagi penting daripada nombor. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Yang kedua, badan setiap orang berbeza. Ada orang sesuai untuk short distance. Ada orang yang tahan untuk jarak yang jauh. Ikut kemampuan, bukannya ikut FYP orang lain. Yang ketiga, trend boleh jadi perangkap. Terlalu cepat naikkan jarak, buatkan badan kita overload. Risiko untuk injury memang sangat tinggi. Lari untuk diri sendiri dulu. Trend boleh tunggu dulu. Kalau korang minat dengan video ni, korang boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang.